adalah waktu terbaik untuk refleksi diri. Bangkit awal. Kita tentang bangkit awal lagi. Ramai di kalangan kita ni mungkin dia ketinggalan sikit tak banyak, dan sikit lah. Punya bila kita bangkit awal, kita memiliki waktu masa yang tenang. Kita ada masa untuk refleksi diri kita. Sebagai contoh, bukan takat kita bangkit orang azan Allahu Akbar, kita bangkit tak, kita bangkit awal sikit. Kita dan bersihkan diri kita dan susun apa benda-benda atas meja kan. Kalau dia tu kerja pejabat, kalau dia kerja menyangkut, dia dan susun jangkut dia. Kalau dia nak pergi ke padang, pergi ke benang, pergi ke kebun, tidak. Dan benda tu dia buat ibarat macam dia ada masa untuk merancang masa dia pada hari tu. Waktu tu adalah waktu terbaik untuk refleksi diri. Tanya diri kita, aku buat lagu tu okey tak? Aku buat macam ni, aku nak buat ni dulu. Kita meletakkan keutamaan. Masa ni dia akan berlalu, tapi kita kena letakkan keutamaan masa kita. Barulah kerja kita lancar. Itu pun satu skill tau.